Morning. Okay, today I think I want to buy this one. Okay, welcome to the Apple shop. This is the new one, digital blind box. You want? Yes. That is cost 100 ringgit. Okay, thank you. Okay guys, sekarang kita nak unboxing. Wih, legendary guys. Kita buka dulu. Okay. Ariana tengah buat apa tu? Okay, legendary ni guys. First, Ariana tengah buat apa tu? tengah unboxing. Tak ajak Arian pun. Tak payahlah. Yes. Yelah, bye. Tada! So first thing, we have this. Ni stiker untuk iPhone. Okay, jom kita try buka guys. Nak tengok magic tak? Okay. 3, 2, boom guys. Siap. Sekejap buka guys. Oh, ni dia punya tu. Banyak dia stiker untuk iPhone ni. Okay, kita simpan dulu. Sebab kita tak ada iPhone lagi. Next thing is... guys! Ada tracker. Tracker phone ke? Saya rasa ni tracker yang macam kena tukut. Ni kan blind box. Tracker. Letak situ, lepas tu kita boleh cari. AirTag guys, macam AirTag. Lah. Okay guys, itu sahaja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan notification. Bye. Dan lagu Raja. Korang jangan leave pula. Okay, sekarang kita ambil. Sorry guys, saya terzoom. iPhone. Itu iPhone berapa tu? iPhone 18. Bakal keluar guys. Dah keluar dah ni. Kita yang buat. Kita orang pertama yang cipta iPhone 18. Alah, ni bukan boleh beli pun. Ini sama je, cuma mata dia terbalik. Tu iPhone 17. Ui. Okay. Ni sekejap korang. Okay, itu fake je guys. Okay, ini phone dia. Apa ni? Kenapa macam keropok? Ni charger. Okay. Tengok ni guys. Hayap. Aduh. Okay. Ni phone wiper dan ini warranty. Jom kita baca. Warranty kita boleh change 10 hari sahaja. Wire tak boleh change. Dia ada 999 GB. Saya punya akan ada di next video. Saya punya ada 10 juta gig. Okay, kalau korang yang tengok ni, saya ada buat kita orang ada buat satu community WhatsApp. Korang jangan lupa join tau, nama dia ANA Channel. Kita orang akan buat semua video ni, kita orang akan hantar kat situ dulu, dan lepas tu baru kita edit sikit tambah kat YouTube. Okay, so kita orang akan info. Kita masukkan. Lepas terbalik. Jangan lupa join tau. Ni charger dia, kita masuk kat sini. Lepas tu ni kita charge. Charging dah 999%. Mak. Tapi sebelum kita guna, kita kenalah white phone dulu. Tak boleh guna pun, mana apps dia. Apa? Apps dia, kenapalah dia tak bagi iPhone 18 ni. Okay, saya tengok ni guys, ada pad dia, pad mouse. Squishy juga. Nak rasa sikit. Guys, ini rasa dia guys. Dia rasa lembut dalam dia sebab dalam ni ada cotton. Ada surprise yang besar. Tapi itu last. Kita akan tengok surprise yang kelakar dulu. Tengok ni mouse.
Kita buka dulu selotip dia. Tengok guys. Ini apa ni? Tengok guys. dia punya mouse. Tengok ni guys. Macam betul-betul tikus dah. Tengok kalau korang picit sebelah, dia berbunyi kalau picit sebelah ni. Sebab bunyi kita tarik selotip. Yang ni yang paling special. Ni yang paling besar gila. Dia clue dia M. Korang teka. Saya orang kira bagi masa. 1, 31.